Okey korang, dekat tangan aku ini basically DJI Osmo Pocket 4P yang paling baru dari DJI. So kalau korang nak tahu dia punya obvious benda yang paling korang akan notice adalah dia dah ada dual lens, iaitu 1x 1 in sensor dengan 3x. Maksudnya sekarang dia dah boleh zoom. So macam ni lah size dia. Kalau korang tengok, dia agak besar. Untuk lens dia hampir penuh tapak tangan aku. But walaupun dia besar, tapi bagi aku dia cukup kecil. Let's say kalau korang masuk dalam poket, kalau korang pakai seluar cargo pants. So macam ni lah belakang dia. Ini pula dekat bahagian tepi, korang boleh attach lampu dekat sini. And yang ni pula dia punya screen dia. Aku akan cuba pusing. And macam ni lah rupa dia. So dari segi respon time untuk buka, dia sama laju dengan DJI Pocket 4, Osmo Pocket 4. And macam biasa, let's talk about this. Let's go. Nombor 1, dia punya sensor dia dah upgrade. Dia ada 1 inch enhanced CMOS sensor. And dia ada 17 dynamic stop. Maksudnya apa? Dia korang ada lagi flexibility lagi. Let's say kalau korang suka color grading, dia ada banyak lagi yang korang boleh tuning dari segi warna dia. Lepas tu pula dari segi lens, untuk yang 1 inch sensor ni dia ada 1 time. Dia equivalent to 20mm dia punya focal length. And untuk lens kedua pula dia 3 times and korang boleh zoom sampai 12 time. So macam aku sendiri dah banyak kali pakai dekat luar, aku zoom memang nampak sangat detail. Very much improvement berbanding aku pakai DJI Osmo Pocket 3 before this dengan DJI Osmo Pocket 4. So bagi yang korang nak macam zoom dengan lebih jauh, this is one of the reason why you guys should grab this model. Next, dari segi video pula, aku ada compilekan beberapa sampel video and korang boleh enjoy untuk next scene. Let's go. Okay korang, right now aku tengah menggunakan 1 time. And dia boleh zoom juga tau, macam ni. Oh, ini 6 times, 3 times. Kan, 3 times. Ada bokeh kat belakang, nampak? Ni bokeh yang natural. Nanti dia fokus sini, dia fokus muka. Ini 1 times. Nice. So sekarang low light. Nice kan? Gila. Waktu malam di KL. Right now aku punya video waktu siang pula. Macam hari tu malam kan, sekarang siang. So korang boleh tengok macam mana. And aku boleh zoom. Oh, aku boleh zoom lagi macam tu. And zoom out. Kita pusing kamera, kita zoom lagi. Okay, ada satu bangunan kat situ. Ini kita zoom lagi macam tu. Wow. Sampai 12 times zoom out. Awesome. Number 1, apa yang aku notice, let's say kalau korang ambil gambar atau video pada waktu malam, dia nampak lebih cerah. And korang punya kulit punya warna pun akan nampak lebih natural. Lepas tu DJI Pocket 4P juga ada D-Log 2 punya color profile. Yang ni dia ada advanced flat color profile yang ada 17 top of dynamic range dengan native ISO 100. Yang ini sangat sesuai untuk professional color grader. Korang akan ada lebih flexibility dalam color grading lagi. Lepas tu pula dekat dalam kamera ni itself, dia ada beberapa film tone juga tau. Meaning kalau korang shoot video, korang boleh directly apply beberapa filter nak bagi footage korang tu jadi lebih cinematic. So korang dah tak payah nak edit guna third party software. Everything dah built in dekat dalam dia sendiri. Lepas tu pula dari segi slow-mo juga, dia juga boleh slow-mo sehingga 4K to 40 frame per second. At the same time, kalau korang set kepada 1080p, korang boleh set sampai 120 frame per second. So dia sangat best kalau in case kalau korang nak tangkap video something yang sangat laju and korang boleh slow and dia still nampak very natural. Lepas tu dari segi manual pula, untuk warna dia juga support D-Log 2 and dia juga ada 10-bit color profile. Yang ini sangat sesuai untuk someone yang nak buat color grading. Tapi macam aku sendiri, aku lebih selesa pakai yang dah auto sebab aku jenis yang malas nak edit sikit. Next, dari segi gimbal pula, dia ada 3 axis gimbal yang di mana stabilization dia dah makin improve. Aku dah test untuk shoot macam kalau kita berjalan, dia tak banyak sangat goyang. Korang boleh nampak footage akan nampak sentiasa stabil. At the same time pula, dia punya berat dia hanya 230 gram je.
And bila korang compare dengan DJI Osmo Pocket 3, dia sedikit slightly berat sikit. Tapi untuk the amount of resolution, quality, untuk berat yang macam ni, this is one of the best. Memang senang masuk poket and without sacrificing dia punya footage punya quality. Lepas tu pula untuk tracking juga, dia support Active Track 8.0, meaning dia boleh track dengan lebih laju. At the same time, korang takkan terlepas langsung benda yang korang dah set tu subject untuk dia track tu. Lepas tu dari segi gambar juga, dia juga support live photo tau, meaning bukan setakat gambar juga, korang juga boleh convert kepada video yang bergerak hanya dengan mengambil gambar. So korang just kena enable live photo sahaja. Lepas tu untuk resolution gambar, dia support sehingga 37 megapiksel, much improve berbanding model yang sebelum ni. Next, untuk internal storage juga, dia ada sehingga 103 GB, meaning kalau korang pakai, korang tak semestinya kena pakai and kena beli extra memory card, sebab dekat dalam internal dia pun dah cukup besar kalau korang nak record macam benda basic. And untuk transfer pun sangat laju, boleh support up to 800 megabit per second. Lepas tu untuk charging pula, dia sangat laju. 18 minit charge dia boleh pergi sampai 80%, meaning korang boleh record sampai 210 minit. Lepas tu juga untuk waktu malam, dia juga ada yang dinamakan sebagai fill light. Dia hanya lekat menggunakan magnet saja macam ni, so that korang waktu malam tak perlu risau lagi. Subjek korang, muka korang akan nampak lebih cerah. And korang juga boleh set macam lampu warna putih, warna orange ataupun mix, nak bagi kulit korang nampak lebih natural. Lepas tu juga, yang ni juga ada yang dinamakan sebagai Osmo Frame Tab, meaning dia macam wireless shutter yang ada screen sekali, and korang boleh control gimbal directly menggunakan Osmo Frame Tab ni, so that korang, especially untuk orang yang shoot content sorang-sorang, dah tak perlu minta tolong orang. Korang just pacak dekat atas tripod and korang control everything menggunakan Osmo Frame Tab. Last but not least, untuk setakat yang aku pakai sekarang, aku sangat puas hati. Macam biasa, ini akan menjadi daily driver aku untuk shoot content dekat luar juga. So, how was it? Let's say kalau korang ada apa-apa soalan yang nak tanya, korang boleh leave the comment below. And stay tuned for the next video. Macam